lawamah, ya. Dan dia ada beberapa tahap lagi lah, dia sampai 6 7 itu, tapi atas sekali antaranya ialah nafsul mutmainnah, ya, diri yang tenang. Ini antara, dia ada banyak tapi saya letak 3 je lah, ya. Jadi dalam hal ini, bila kita lihat, kita nak nombor mana? Nombor 1 ke, nombor 2 ke, nombor 3? Kita nak nombor apa? Tuan-tuan nak nombor apa? Nak jadi diri, kita nak mengenal, paling kurang ada 3 lah, kita letak 3 ya, ada 6 7 tu. Kamal syukur nak nombor 3. Salwana nak nombor 3. Oyahilah nak nombor 3. Okey, nak nombor 3 ya. Kalsum nak nombor 1. Nombor 1 tu amarah bisu, diri yang suka buat jahat. Kan. Sama ada dia memang kata kau tak asal hari ni tak ngumpat. Itu nombor 1 tu. Hari ni asal kau ni tak tidur lebih sampai tinggal subuh. Itu. Kalau kau sembahyang subuh pun kau dapat apa-apa. Itu nombor 1. Jadi ada yang kata saya ni dekat nombor 1 tapi saya nak pergi nombor 3. Kita nak pergi nombor 3. Nafsul mutmainnah, ya. Di dalam surah Al-Fajr, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Memanglah dia masuk di kalangan hamba-Ku, masuk ke syurga, ya, mutmainnah. Okey, jadi kita ni mungkin ada yang dekat nombor 1, ada yang kat nombor 2, kita nak mencapai nombor 3. Kita nak mencapai nombor 3. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan semua ya dapat mencapai mutmainnah. Pasal mutmainnah ini yang kita bincang dalam surah Al-Fajr, dia adalah satu nafs ataupun diri yang tinggi, ya. Tapi selalu kita berlega kan, kadang-kadang nombor 2, kadang-kadang ada yang kata saya ni dulu nombor 1, sekarang ni nombor 2, harapnya nombor 3. Kita ucapkan, kita doa, ya, doa. Pasal itulah mengapa program Bangkit dengan Istighfar ini, kita nak lihat diri kita, ya. Pada hari ini kita tengok kenal diri. Dan diri kita, tadi kita belajar surah Asy-Syams, dia selalu ada idea buat baik, buat buruk. Ya, setiap orang. Ya, Allah dah bagikan itu. Jadi bila dia buat tazkiyah, dia buat pembersihan dalam hatinya, maka dia akan mampu terarah kepada mutmainnah. Ya. Kalau tidak, kalau dia tak buat pembersihan, maka dia akan lawamah ataupun amarah bisu. Baik. Jadi tuan-tuan yang mati Allah sekalian, hari ini kita nak tengok penyakit hati biasanya tak nampak. Tak nampak. Dosa zahir mudah dikesan. Contohnya orang tu mencuri. Orang itu berzina contohnya. Orang itu tinggal sembahyang. Itu dosa zahir. Tetapi penyakit hati lebih rumit. Ya. Contohnya ada orang yang dia salahkan Tuhan kerana dia buat justification. Dia kata aku cuma kecewa. Ya. Pasal saya kecewa itu sebabnya perkataan saya marah-marah pada suami, marah-marah pada isteri, saya sedih, saya macam-macam kan. Maka itu sebab dia cuba mempertahankan diri kerana saya nak yang terbaik. Pada malam ini sebenarnya kita nak lihat bahawa ilham kita untuk buat perkara baik buruk ini sebenarnya bukan sekadar luaran, tetapi pada malam ini kita nak lihat dalaman.